Gunung Jerai ni bukan sekadar gunung biasa. Ada banyak misteri yang ramai orang tak tahu. Tempat ni ada sejarah gelap. Dulu ramai pendaki hilang tanpa jejak kat sini. Kata orang tua-tua, ada entiti yang jaga gunung ni. Mereka tak suka diganggu. Ramai pendaki dengar suara panggil nama mereka. Tapi bila toleh, tak ada sesiapa pun. Ada satu kawasan yang dipanggil Jalan Seribu Tangga. Katanya kalau kira tangga tu, nombor tak sama bila naik dengan turun. Kat puncak ada bangunan lama. Pendaki kata selalu dengar bunyi pintu terhempas dan langkah kaki malam-malam. Seorang pendaki pernah cerita dia nampak bayangan tinggi berdiri luar khemah dia tengah malam. Tapi bila keluar cek, kosong. Ada pokok tua yang dipanggil pokok berhantu. Kata penduduk kampung, jangan sekali-kali sentuh atau patahkan dahan dia. Sampai sekarang, masih ada kes pendaki hilang. Bila dijumpai, mereka tak ingat apa yang berlaku. Jadi kalau nak mendaki Gunung Jerai, berhati-hati. Jangan pergi sorang-sorang dan jangan sesekali jawab kalau dengar nama kau dipanggil.